bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Kalau aku tak lari tadi, itu kira menepam maut tu. Mana tahu kalau ada orang nak tangkap dan bunuh aku. Apa pula anggapan macam tu, saudara? Kalau ya kami ni orang jahat, dari tadi lagi saudara ni kami dah penyek-penyek. Betul cakap kawan saya tu. Lagipun, ini satu penemuan yang luar biasa. Tak mungkin kami lepas peluang untuk mengetahui kewujudan enjek saudara. Ini aku malah nak jawab ni. Mentang-mentang lah aku dah tersepik kat sini, macam-macam lah kamu semua nak tanya. Janganlah beranggapan macam tu encik saudara. Kami ni berkemah kat seberang anak sungai sana. Saja je kami membawa mesra, bertanya siapa dengan orang kat sini. Banyaklah kamu punya mesra, nak tanya siapa konon. Orang kecil, awak jangan nak keras kepala ya. Nanti aku pula yang naik marah. Tak pasal-pasal kepala awak aku jentik. Oh, janganlah marah. Aku gurau je tadi. Gurau ke? Apa gurau-gurau? Awak ni siapa ah? Datang dari mana? Sebenarnya apa? Sebenarnya aku ni manusia seperti kamu juga. Cuma jenis kecil je. Aku tak boleh beritahu tempat tinggal aku kat mana. Jangan risau. Tak ada orang dengar punya. Cerita je lah. Percayalah. Kami bukan orang jahat. Yelah, bagi tahu je lah. Kami ni orang baik-baik tau. Ginilah. Kalau saudara rasa tak selamat kerana beritahu tempat tinggal saudara, tak mengapa. Kami takkan paksa saudara. Itu hak saudara. Macam tu lah orang nak tanya. Lemah lembut, sopan santun. Senanglah aku nak beritahu. Nun ke arah sana tu tempat tinggal aku. Mana? Tak nampak pun. Yelah, tak ada apa-apa pun. Lah, lupa pula. Kita orang semua ni kecil-kecil. Jadi, susahlah nak nampak. Baiklah. Oleh kerana kamu semua boleh dipercayai, aku akan bawa kamu semua ke kampung aku. Di sana nanti kamu akan tahu segalanya. Itu macam lah. Kami janji tak akan buat kacau nanti. Kalau macam tu, apa lagi? Marilah bergerak sekarang. Untuk memudahkan perjalanan, saudara bolehlah duduk di tapak tangan saya ni. Sambil tu, saudara bolehlah tunjukkan jalan. Jangan risau. Aku ada kenderaan aku sendiri. Oh, itu macam pula ke? Fiwit! Dah sampai. Inilah kenderaan aku. Macam mana? Cantik tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum, bang. Hai, abang tengah berjaga ke? Nanti! Tunggu! Alamak, saudara. Macam mana ni? Dia orang dah takut tu. Alah, janganlah risau. Aku ada. Ceramah. Nanti kawan-kawan. Nanti. Mereka datang dengan aku lah. Mereka orang baik-baik. Bukan penceroboh. Nyuruh cepat. Nanti kau kena colik. Habislah aku. Kenapa pula bang? Yelah, nanti siapa pula nak masakkan aku? Hui! Orang ke kampung. Jangan kamu semua takut. Kita lelawan. Jangan jadi penakut. Oi! Berapa kali aku nak cakap Mereka ni orang baik-baik belaka. Hei! Maga! Engkau jangan percaya
mereka tu. betul. Memang aku ingat semua tu. Kawan-kawan sesemua, jangan kita dengar cakap tetemaga ni. Dia pun dah berbelot. Apa lagi? Serang! Alamak Faizal, Kevin, ini dah kira perang kuasa kecil yang kuasa besar ni. Yelah, macam tak adil pula kan? Ya. Juga. Kau dah kira melampau ni. Aku bukan pembelot. Aku yang bertanggungjawab menjaga tempat ini selepas bapa aku. Faham? Aku tahu menilai yang mana buruk, yang mana baik. Kita manusia. Mereka pun manusia juga. Yang bezanya hanya bentuk besar tubuh saja. Masa aku jumpa mereka, mereka tak apa-apakan aku. Mereka ni orang baik-baik. Hai semua. Saya Faizal. Yang sebelah kanan ni Mohan. Dan ini Kelvin. Ya. Temaga, saya nak tanya. Kenapa korang tak mau tinggal kat luar sana bersama masyarakat kita orang? Oh, jadi kamu semua nak tahulah ya kenapa kami semua tak keluar dari hutan ni? Yalah, apa pasal? Aku tahu. Mesti korang ni tak larat berjalan kaki keluar dari hutan ni kan? Apa? Tak larat? Bukan macam tu. Sebenarnya, kami semasa zaman nenek moyang dulu pernah tinggal bersama-sama masyarakat kamu semua. Walaupun kaum kami bertubuh kecil, Tuhan telah menganugerahkan kami dengan satu kelebihan, iaitu kuat. Bukan itu saja, kami juga mempunyai kemahiran mengukir dan oleh sebab itu, Sultan telah beri tanggungjawab kepada kami. Sampai pun. Hamba ingatkan Tok Hamba dah pengsan di tengah jalan tadi. Aduh, sakitnya pinggang hamba. Rasa serupa mau patah. Cuma angkat itu pun sudah sakit kah Tok Hamba? Tuan hamba lain lah awang. Walaupun kaum tuan hamba kecil, tapi mampu angkat benda yang berat. Setiap manusia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi yang pastinya kami tak boleh riak dan takbur apa yang diberi. Rumlah kejadian manusia. Apabila ada kelebihan seseorang, pasti ada yang hasad dengki. Kaum kami telah difitnah. Sabar. Bawa bertenang kalian semua. Harga kalian semua sudah pasti dan ada bukti atas tuduhan ini. Datuk, ini telah melibatkan keselamatan negeri kita, Datuk. Kalau sudah lembaga sebesar ini yang hamba nampak memunggah keluar peti-peti syilek emas dari gudang diraja, siapa lagi, Datuk, kalau bukan kaum mereka? Betul juga kata-kata kamu tu, Jalak. Sejak tadi peristiwa tu, kaum kami mula dilayan dengan buruk oleh orang biasa. Tuan hamba Jalak. Boleh hamba menumpang lalu? Hei perompak, kabarnya kaum tuan hamba ni kuat dan perkasa. Cuba angkat batu ni. Taklah kuat sangat rupanya. Oleh kerana tidak tahan dengan layanan semakin hari semakin buruk, kaum kami pun berpindah jauh ke dalam hutan. Sampailah ke hari ini, dan kami lebih senang hidup begini, jauh dari ancaman buruk. Tapi kami harap kamu bertiga janganlah ceritakan kewujudan kaum kami kepada semua orang, ya? Boleh tak? Kami janji Tebaga, kami akan rahsiakan. Betul tak kawan-kawan? Betul Faizal.